Hello, what's up guys? Hari ni kita nak kutip seorang budak. Adik anak siapa ya? Kenapa adik seorang-seorang dekat rumah? Dekat luar rumah? Jom ikut Acik. Adik, jom ikut Acik jom. Adik. Ayah jangan layanku. Adik. Alo. Panas. Ada orang nangis. Okay guys, kita nak pergi ke mana hari ni, Lela? Di mana Lela? Kita nak bawa Ibu Mel, Ibu hamil yang 38 minggu pergi jalan-jalan. Dia tak nak buat senaman kagel, tapi dia nak jalan-jalan. Okey, jom kita pergi makan dulu. Korang nak makan kat mana? Dekat Madinah. Madinah? Kat mana Madinah? Kita nak makan apa? Best ke Madinah? Makan sayur. Sayur? Roti belantak. Roti belantak? Okay, let's go. Hari ni ramai kereta. Banyak. Hari ni banyak ya kereta. Ramai orang balik kampung. Okay, clear. Jom. Hari ni ramai ya orang. Kereta penuh di jalanan. Kan Pina kan? Betul tak? Pina nak pergi mana? Kiko. Kat mana Kiko? Tesco. Ya. Jarang ya jam sini, jarang ya. Ini belum Manjung lagi. So, tak sempat nak shoot sebab bila dah sampai sini memang fokus pada makanan saja. Kakak makan apa kakak? Si ayam. Isha? Ayam goreng. Pina. Wow. Wah, licin Isha punya ayam goreng. Oh, ini kalau tulang kalau boleh makan ni dia makan ni, licin kan. Wow, ayam goreng. Tak, best tak makan Madinah? Nah, kakak suka makan Madinah? Nari. Isha? Suka makan nasi ayam goreng? Macam mana? Ayam goreng. Macam mana? Pina kat mana? Madinah. Lepas ni nak pergi mana? Ya. Okay. Hai Lela tadi Lela makan apa? Lela makan apa? Okay, lepas ni kita nak pergi mana kak? KLCC? Ingat dekat ke KLCC? Diorang nak pergi KLCC. Kakak nak pergi mana? Tak tahu lagi. Okey, kita tunggu lepas ni. Okey, kita dekat Taman Baya Bakau Bandar. Dekat Taman Monyet. Ya, kita nak pergi tengok monyet Taman Baya Bakau Bandar Lumut. Okey, mana parking Okey, kita parking dulu. Okey, ada banyak parking kat sini. Pakai kasut. Okey, semua dah pakai kasut ke? Dah.
Ya ke? Pina dah pakai kasut ke? Okey, dulu pernah pergi sana dengan Atuk. rasa RM1 kot. Tapi tak tahulah kali ni kena bayar berapa ringgit. Krim. Okey, jom kita pergi beli tiket masuk. Okey, kita sekarang berada di Taman Monyet lah. Senang, orang duduk Manjung kata Taman Monyet. Okey, kita dah sampai dah kat sini. Nanti kita akan beli tiket masuk. Parking kat sini luas je. Banyak je parking yang disediakan. Belah sana pun ada juga parking. Okey, jadi kita nak pergi masuk dulu. Pintu masuk Taman Baya Bakau, Bandar Lumut. Cia. Ya, Isya kat mana ni? Taman Monyet. Taman Monyet. Yeay. Let's go. Hah? Apa? Taman Arnab? Dalam ni ada Arnab lah. Limpu ringkas. Terdapat flora dan fauna. Hah? Ada ular tedung selar. Ya. Isnin, Jumaat, 4:30 pagi. Satu Ahad cuti umum 8:30 pagi, 6 petang. Ha? Okey. Okey, tiket dia RM1.3. Untuk dewasa bawah 12 tahun free. Ingat Delisha tadi. Lela. Lela gimana? Tadi tak nak pergi tandas. Inilah kau. Kan Pina kan? Pina nak pergi tandas ke? Yeay. Pina. Okey, sebelum kita masuk ke dalam Taman Monyet, kita tunggu diorang pergi tandas. Okey, kalau korang nak pergi tandas, senang je. Kat sini ada disediakan tandas awam. Okey, tu tandas dia. Kat sini tu tandas dia. Tu belakang tu. Jadi kakak pergi tandas ke? Okey, korang dah ready ke nak masuk ni? Tapi sebelum masuk baca doa dulu. Isya baca Al-Fatihah. Cepat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom masuk. Okey, hati-hati di dalam Taman Baya Bakau, Bandar Lumut. Okey, ada kiri dan kanan. Korang nak pergi mana ni? Kiri ataupun kanan? Pergi kanan Okey, jom kita pergi kanan. Okey, tengok bawah Slipper nak sarungkan betul-betul ke? Sarung betul-betul slipper tu, nanti takut termasuk dalam kayu. Okay, Lela, tengok depan tu ada hutan. Kiri kanan hutan. Mana monyet? Bukan apa monyet. Bukan tempat je kat alam. Pokok ke? Hah? Apa dia? Tempat je kat. Macam pokok. Tadi saya dapat kata Isya
Okay, tengok kat bawah, hati-hati. Hah? Ada ketam? Mana ketam? Street. Ada ke? Okey, jom. Kakak dah nampak monyet ke belum? Tahu tak monyet dia pergi mana? Monyet dia pergi makan burger. Pina. Kenapa? Kamu mana nenek? Dulu ayah pernah naik atas tu. Bersama kita menjaga kebersihan Taman Paya Bakau kita. Korang nak naik atas ke? Jom kita naik atas. Okey, kita ada dekat atas ni. Kita nampak pemandangan yang tinggi daripada sini. Wah, ada titi. Hanya 5 orang sahaja dibenarkan melalui jambatan ini pada satu masa. Alright. Okey, let's go. Isha. Ada orang takut. Tit. Dekat tengah. Inilah, sini. Jangan lari, jalan slow je. Ada terpatah, kalau lari je patah kan? Mana ada patah. Wah, kita naik titi. Kat sekolah Isha, Ardi selalu je tak dengar cakap cikgu. Siapa? Orang Isha tu. Cikgu Isha tu. Ardi lah dia tak dengar cakap tu. Dengar cakap, tak dengar cakap apa cikgu Isha. Ya ke? Kenapa dia tak dengar cakap cikgu? Sebab dia main-main. Lela dengar cakap cikgu tak? Ya ke? Isha kata Lela selalu kacau orang. Okey, best tak? Lalu dekat jambatan titian gantung nama dia. Best tak? Best. Nak naik lagi? Okey, elok-elok. Wow. Okey, kita dah sampai dekat bawah. Tadi kita baru saja naik menggunakan titian tersebut. Okey, jom kita teruskan perjalanan di Taman Paya Bakau Lumut. Sama ada ke kiri ataupun kita pergi ke kanan. Ada siput? Ke? Ni monyet. Ada monyet. Ayah ke bawah? Ya. Lu apa yang kata? Ada monyet. Ayah kita bawa dia kat Sini. Oh, ada monyet. Macam sini. Korang nak kejar monyet? Orang takut monyet, korang kena kejar monyet. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mana siput? Ayah tak nampak pun siput. Wah, tu kawan-kawan dia pergi mana?
Wah. Ui, Pina. Macam Pina lah. Sian dia kena ikut jalan bawah. Nampak kawan-kawan dia. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she Punya hangkat tolong. Banana ada. Hah? Huh. Nak naik Pina nak naik kat monyet ke? Tak nak. Okey, jom. Yelah jumpa apa? Ha? Tadi Lela nampak ada di sini. Buka baju. Jangan. Wah, tu ada lagi. Kawan-kawan dia. Ha, dia bawa baby. Wah. Monkey pun nak misu. languages I can't speak. Ayah, siapa sama bawa dia? Ui, besarnya. Ya. Kesian Fahir. Kesian Fahir aja. Tak ada sini. gitu atas tu lagi. Ikutlah akademi. Tadi Isha pernah tengok apa tadi? Monyet. Dia makan lemon. Ya ke? Dia korek. Ya. Oh, dekat sana pun ada. Dekat sini pun ada. Sini macam jeti lah. Tit. Wow. Pina. Jom kita pergi dekat sana. Jom. Okay, let's go. What if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Wow. Kami di Taman Paya Bakau Bandar Lumut. Okay, hati-hati, takut licin. Oh, air pasang surut. Aku dah pernah selalu duduk. Pina dia bawah tu. Ini tempat yang mana ada sini. Last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently. Pina tengok apa? Glad that I can be, yeah. I'm trying to realize Ada apa? it's alright to not be fine. Oh, cipu. Itu pun boleh. Wah.
Itu besar ke? And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got Okay, much kita to do. dah selesai di Too old for my hometown. JT Went to Taman Paya Bakau. And then kita nak lalui semula patiently. jalan It's all ke the same to me. pulang. This is on the screen. Okay, Yeah. jom. I'm trying to Mana monyet? realize it's alright to not be fine Pergi sana ke? on your own. Now I'm shaking, drinking all Pina this nak panjat. coffee. These last Sana tak pernah pergi lagi sebab dulu pernah I'm lost in my dia tengah renovate. And there's one Lela, thing that Lela, I need. Lela nyanyi lagu apa? Can you come? Ha, Lela. Oh, Lela nyanyi lagu apa? Untuk sahur. Ooh, yeah. Pina buat apa? There's one thing that I need from you. Can you Tengok bila ayah tangkap video sengih. Tak tahu nak cakap apa. Ooh, yeah. And there's one. Can you come? Raisa, Lelas. Okey. Anggaran dia punya dalam ni mungkin 1 kilometer perjalanan. Pina. Setiap kali ayah ni mesti dia buat macam tu. Ni buat apa tu? Teropong ke? Ha? Jangan lari ya. Ini Bina pergi mana? Ha? Kakak. Kakak. Mana kakak? Ni kakak. Ha? Jangan lari. Ya ke? Tadi kalau dia dengar bunyi air. Ya ke? Mana airnya? Okey, lepas ni kita nak pergi mana? Ha? Tok monyet. Jom kita pergi makan acem. Jom. Jom. Oh, senyum terus Ha? Macam budak-budak. Ha? Cepat. Yelah. Titit. Ini. Okey, jom. Haiwan berbisa dan dilarang turun ke Paya Bakau tanpa kebenaran. Maknanya signboard ni dia bagi amaran kepada haiwan tersebut supaya dia melarang ia turun ke sini. Macam tu lah agaknya Terima kasih dan sila datang lagi. Okey, kita dah nak keluar daripada Taman Paya Bakau. Dulu ingat lagi ada mak monyet, bapak monyet cabut spoiler kereta orang. Mengamuk orang. Ada gad lah. Jaga binatang supaya tak boleh keluar. Binatang dilarang keluar. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Habis dah. Okey, sekian saja aktiviti di sini. Lepas ni kita nak pergi makan. Okey, kita dah keluar daripada Taman Paya Bakau Lumut. Dahaga. Dalam Paya Bakau tak ada air. Okay, kita pergi cari aiskrim. Okay kakak, kita tadi baru lepas keluar Taman Monyet. Okay, lepas ni kita nak pergi mana? Lumut. Buat apa? Main bagi makan rabbit. Bagi makan rabbit. Ingat dapat.
Pina dapat. Jom. Ngantuk kan nak tidur? Nak tidur? Najib. Syah, janganlah. Syah. Najib. Pina okey ke? Okey. Ngantuk. Jangan ngantuk je. Low battery. Alamak. Oh, kenapa jam ni? Aku makan. Ribu. Banyak ya orang. Pina ngantuk? Nak tidur? Kau nak acim? Ha? Tidur dulu. Payahlah. Lumat. Tit. Wow. Ada lukisan lah kat situ. Lumat. Lagi sekali Syah. Guys, satu lah. Guys, satu. Aku hanyalah semalam kau sentuh hatiku. Ibu nama kasteri. Okey, ada orang tidur. Okey, sekarang kita berada di kat mana? Dekat T-Life. Kat T-Life. Isha? Isha minum apa ni? Isha order apa? Cak. Rupanya air kat T-Life ni banyak sedap-sedap hari tu pun kita orang pernah try dia punya kopi. Memang kopi brew daripada biji kopi. Sedap. Okey. Ada orang dah bangun. Pina kat mana? Wow, lain macam Wow, apa ni? Oreo. Kakak? Lotus Sri Manjung. Lotus biskop. Yelah. Dia makan apa? Mana? Tengok. Sedapnya. Nak? Pina? Pina makan apa? Ya ke? Ya. Isha. Oh, Isha tak pandang kiri kanan lah. Nah, ini air Isha. Wow, ni air apa ni? Oreo. Sedap. Manis. Sedap ke? Semua manis sedap Semua yang manis sedap Kakak makan apa? Suka. Okay.